Hasil kumpul emas RM300 sebulan di akaun Gap selama setahun. Agak-agak apa item yang berjaya saya keluarkan dengan bajet 300? Tengok video ni sampai habis. Untuk akaun Gap kita boleh kumpul emas dengan bajet serendah RM100. Tapi kalau nak kumpul lebih pun boleh juga. Lagi besar bajet kita, lagi besar jugalah item yang kita boleh keluarkan daripada akaun Gap. Untuk akaun Gap ni dia bukan komitmen bulanan. Kalau nak simpanan kita tu cepat bertambah, pastikan kita konsisten menabung. Tak dapat nak konsisten bajet besar, kita konsisten dengan bajet kecil. Semestinya kalau kita dah mula menabung emas RM300, bulan seterusnya tu nak turun pun boleh, nak naik lagi bagus. Kali ni dapat warna orange. So, ini adalah emas terbaru daripada Public Gold. Cantik tak? Menggantikan bunga emas yang lama. Yang ni lah. Cantik lah. Tiba rasa macam nak keluarkan juga 5 gram daripada akaun anak saya. Yang merah perempuan, yang biru lelaki. Patut tak? Jadi bagi tanpa yang nak saya bantu untuk mulakan simpanan emas yang pertama, boleh hubungi saya atau follow saja step yang ada dekat pin video.